video pertama daripada Wan Daud, barista / pelukis komik / konspirasi teori di dalam dunia ASU. Apa kaitan antara sekolah berprestij tinggi, polis dan juga tangan gaib yang menguasai semua benda dekat dunia ni? Aku Wan Daud. Aku sure korang dah kenal dah suara aku daripada video-video TikTok aku. Dan korang tahu pasal kes atuk aku yang hilang. Benda macam ni tak pelik pun. Banyak je berlaku dekat luar sana. Dan aku sure benda ni berlaku atas satu kuasa yang sama. Semua ni mungkin ada link dengan teori-teori konspirasi yang atuk aku pernah siasat. Aku tahu pasal teori ni. Jom, aku spill. Apa korang rasa kalau aku cakap semua benda yang jadi dalam dunia ni, semuanya ada bayang-bayang di sebaliknya? Ada orang kontrol semua benda yang berlaku, perang ke, insiden besar ke, untuk mengaburi mata rakyat. Dan kita sebenarnya tak sedar pun benda ni jadi dekat negara kita. Ni Wan Daim, atuk aku, pakar teori konspirasi. Dia pernah siasat semua benda ni. Dan sebelum dia meninggal, dia almost crack the code. Kalau korang tak percaya dengan aku punya siasatan ni, aku akan buktikan dekat korang satu-satu. Macam aku cakap tadi, apa kaitan antara sekolah berprestij tinggi, polis dan juga kuasa gaib? Korang nak tahu deeper, korang tengok je. Macam mana aku dapat video ni, korang tak payah tahu. Korang just enjoy. Kita pause kat sini. Kau nampak apa aku nampak? Kau tengok rapat-rapat. Kau tengok dekat kiri tu. Dia tu bekas pelajar sekolah berprestij tinggi. Kudrat. Sekolah yang sama dalam catatan atuk aku. Sama juga macam polis tu. Based on catatan atuk aku, dia ni super cop. Dan tu, Boomerang tu, yang stokkan bom tu, siapa punya tu kalau bukan pahlawan pembela yang tiada upaya? Vigilante tumpoy, Keluang Man. Kau nampak tak apa aku nampak? Soalannya sekarang ni, macam mana diorang semua boleh ada dekat tempat yang sama? Kebetulan atau dah dirancang? Dan kalau dah dirancang, siapa yang rancang? Ada kuasa yang lebih besar ke kontrol semua benda ni? Tangan gaib ke? Kau nampak apa aku nampak? Nampak? Kedudukan diorang ni dalam segitiga terbalik ni. Nampak tak? Apa segitiga ni? Segitiga ni mesti ada kaitan dengan sesuatu yang lebih besar. Segitiga tangan gaib. Benda semua ni. Kalau korang nak tahu, jumpa next episode. Korang nampak apa aku nampak? Wan Daud, logging out. Dia ada level kepoyoan dia sikit, tapi aku respect lah. They're willing to do a in-universe punya content creator yang cuba buat teori, buat podcast tentang ASCU. The idea and concept tu pun dah cringe lah sebenarnya. Dia macam ni tau. Kau dah tengok teaser trailer tadi lah, kita panggil teaser trailer lah kot kan. Dah gempak pun semua kan. Tiba-tiba kau nak kena ada satu sosok yang penjelaskan the obvious thing. Benda yang orang dah tahu kau nak jelaskan. Macam Mr. Macam obvious pula. Captain Obvious. Lepas tu tak ada apa yang menarik tu dia explain benda ngarut tu, ekspresi aku macam benda ni dia macam apa spoon feeding gitu kan. Oh ni aku tak faham okay, ni aku bagi faham. Benda hilang lah benda keseronokan yang dia boleh tengok filem ni kan. Keseronok bila ada Easter egg apa benda orang tak nampak tapi kau nampak. Lepas tu kau sendiri buat teori. Bukan teori tu kau suap ke orang. Faham tak? Itu kerja kita pasport ni. Yang ni benda tu. Tapi bila kau buat filem, kau suap ke orang tu, mana keseronokan ni kan? Macam ya aku tak ya. Tengok saya aku tengok budak ni mengarut bebel kan. Oh benda tu macam the idea ni macam dah kisah tu bila dia deliver tu macam aduh. Try hard juga macam aku nak tahu ni apa benda tu aduh. Maybe sebab aku tak nampak kan. Tak ada. Aku tak pergi pun. Tapi macam the idea is macam kau okay, kalau bahasa kasar dia kan shot sendiri lah. Kau shot sendiri. Sebab kau universe the idea dah okay lah. Tapi kau kena tambah lagi. Oh nak tahu tak ni kau nak explain sesuatu ni
Dia explain aku benda yang kita tak tahu, tak apa, benda yang kita dah tahu pula tu. Nampak berapa tak bijaknya. Lepas tu aku tak tahu nak cakap. Dia kan bila kalau contoh macam MCU kan, Marvel Cinematic Universe kan, kenapa orang semua berteori berbaca-baca teori ke macam kita kat teori Brazil apa semua spekulasi. Sebab benda tu tak spoon feeding kita. Tak adalah Feige kata nak tahu apa jadi ni, aku tak tahu kan, dia macam ni aku tak tahu, aku bagi tahu. Tak ada orang cakap macam tu. Tapi yang buat semua budak-budak ni macam kita ada budak-budak lain bukan lain ke apa ke, tengok apa teori Tony Stark RDJ jadi Dr. Doom macam teori. Tapi ada MCU bagi tahu, bagi hint pun tak ada. Dia just macam campak kat muka kau, RDJ Dr. Doom, dah that's it. Tu ada apa tu, all hell break loose. Ini trailer dah sedap. Lepas tu ada pula satu budak pakai songkok buka tim Honda Luno. Kau tak tahu ke ni kau siapa sial lah. Benda kau apa ke benda kau ni kan, kau just nak connection. Aku tak tahu, maybe dia as wakil kita penonton, kau dah nak berteori macam ni aku marah sikit. Benda tak jadi lagi kau dah macam shock sendiri, dah macam rasa macam tak sup lah ni benda tak jadi lagi. Dia kalau dah jadi pun sedap kau nak bintang. Benda tak jadi lagi kau dah spoon feeding, kau dah bagi tahu semua, dah macam seolah macam spoiler pun ada. Ini macam yang ni tak best. Yang sebelum ni kita tengok tadi best. Yang ni tak maaf cakap Isro ni kalau kau nak dengar ni kena dengar cakap ikhlas pada aku. Bukan tak lewat sebab kau memang dah dalam benda ni, One Out memang dah dalam plan tau. Aku tak tahulah apa benda yang boleh make it right. Aku tak tahu. Kalau kau tengok the concept, the idea pun dah macam cringe bagi aku lah. Tapi kalau kau boleh buat benda tu less cringe ataupun nampak macam dia normal or subtle, katalah macam kalau kau nak buat macam apa semua tu kan, tapi nak tak nampak macam try hard kan, kau boleh buat macam ni. Aku dah teringat ada satu contoh daripada filem Zootopia nombor 2. Ada seorang beavers ni kan, dia kerja dia memang ulas buat video pasal conspiracy theory. Tapi dia tak nampak try hard, faham tak? Tapi dia dalam filem Zootopia tu lah kan. Cuma tu lah. Aku pun tak tahu macam apa benda yang nak buatkan. Adakah Duan dah kena bunuh dengan Astro Shaw? Nampaknya sniper One Daud itulah AJ One Daud lagi. Terus kena snipe. Raja Zasina hantar sniper, tembak terus Duan. Nampaknya Duan dah hilang sekarang guys. Duan nampaknya One Daud dah kacau kau jadi kena One Daud kau kena sniper Duan. Kau sniper Duan. Marah Raja betul ni. Zasina hantar sniper. Ada tak lagi kritikan ke One Daud? Macam One Daud. Aduh. Tak ada. Connection tau. So itulah dia Okay. jujur cakap, ada tak orang sama macam aku bila tengok rasa ni. Itu aku seorang je, tak tahu lah kan. Tapi kalau benda ni memang dah ada perancangan nak buat juga, make it less cringe lah, ataupun make it macam jangan bodohkan audience kau. Bagi dia kita tak nampak macam kena spoon feeding, nak kena suap, tak payah. Kau pasal tak tadi One Daud dan kau pun dah sebut tadi, kau nampak tak apa ni, ni budak ni bekas pelajar kontrak, which is macam mana kau tahu kita kena tahu ke dia popular ke satu. Lepas tu kau nampak seorang ni, kalau kau ambil tak apalah kan, sebab dia kata hero, tapi yang buat dia nampak kanta kau tahu apa, ni super cop. Kau macam mana, kenapa dia dapat title super cop? Macam mana kau tahu kenapa dia ada title super cop tu? Apa sebab dia dapat title super cop tu? Bukan kenapa kau tak cakap poli biasa je. Adakah sebab kau nak bagi tahu, sebab aku dah tengok 3 filem dia tak mati-mati pun, sebab tu dia super cop. Faham tak? Dia boleh dia tunjuk keratan Akbar.
Boleh tunjuk keratan akhbar bro. Macam tengok, ada kes kat Terengganu, imam ni jadi gila. Lepas tu ada kes orang nak bom Tak ada pun. Bukit Bintang. Tak All of that could have been tebisan akhbar dalam dunia Wan Daud. Betul. You need to be in universe. Yes. Sebab dia bukan in universe. Dia tahu dia Supercop. Bukan, dia kat luar. Macam luar negara. Betul. Benda ni first pun dah buat kantoi. Dan macam Muni cakap, dia bukan dalam universe tu, dia dekat dunia kita. Kena break the fourth wall ke apa lancar, aku tak tahu. Oh, dia ni Supercop. Macam dia bodohkan kita. Macam dia nak spoon feeding tapi dia bodoh kita. Dia macam kita tak tahu dia Supercop. Contohlah ni Supercop tau. Ni tu dia ni budak kudarat. Ni Brahman. Dah tahu korang jangan tertinggal tau. Ni aku dah tolong korang. Tak tahu nampak macam bodoh. Dia macam kalau betul-betul kau ni, kau kena betul lah macam cakap, kau kena take satu. Kita tak kisah pun pasal Daud. Kita tak care pun pasal dia. So dia macam dipaksa tau. Dan shove it to our throat tau. Korang kena ambil kisah sama Daud ni. Dia akan connect kan semua benda ni. Kau tak boleh paksa kita. Kau kena bagi buat benda tu sadar. Kau kena bagi orang secara tak langsungnya akan ambil kisah pasal Daud ni. Bukan cara paksa macam ni. Kau kena biar dia ada dalam semua sikit-sikit sampai orang dia ni bukan mamak tu ke? Dia ni rupanya dia ni yang follow semua kes semua benda ni. Ini terus akulah Wan Daud, aku paling power. Aku dah bagi title dia ni Supercop. Dia ni budak sekolah ni, dia ni Aquaman, dia ni. Macam kau lah pula yang buat cerita. Faham tak? Terbodoh lah. Dah tak take it seriously lah. So tak tahulah macam ni semua nak buat. Hopefully dia betul kembali. So, apakah pendapat korang tentang video pertama Wan Daud tentang konspirasi segitiga kuasa? Adakah korang rasa cringe ataupun korang rasa it's a cool in universe punya idea? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.